Okey guys, agak-agaknya kenapa raket dipanggil raket? Di dalam episod yang lepas yang mana saya tarik raket kopi yang menarik orang lain untuk hantar raket kopi lagi. Jom tengok dia punya condition. Yang pertama sekali, raket ini adalah raket kopi model S-Stroke 99 Pro. Semua lubang besar, kembang, lepas tu bahagian tengah, ada panjang, ada pendek. Kon pakai kon biasa, maximum tension dia 24 lbs saja. Agak-agaknya berapa harga raket ni? Didatangkan dengan extra features bunyi maracas. Syoknya. Raket kopi pun eyelet pusing je. Satu lagi kelainan pada raket ini adalah bila nak pasang dekat mesin, bracket kena buka dua-dua. Tension 26 lbs. Awas bahaya. Tiba-tiba sampai sini dah kenapa. Okey, penjelasan. Raket ini mempunyai masalah di lubang nombor 11 dan saya terpaksa skip lah lubang nombor 11 tu sebab masa first tarik lubang nombor 11 tu terus putus 2 kali. Jadi saya terpaksa lah skip lubang tu dan teruskan dengan lubang nombor 12 dan sampai habis. Jadi kenapa dengan lubang nombor 11? Lubang nombor 11 ini berkemungkinan lubang dia tajam lah. Mungkin time dia buat tu dia tak tebuk habis ataupun tebuk tak cantik. Sekali lagi saya bagi tahu, untuk raket kopi ni dia 50-50. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Yang ini tension 26, lubang nombor 11 dah putus terus. Jadi kita mula balik, kita selang lubang nombor 11. Jadi tak ada masalah pun. Tapi ikut korang lah. Kalau rasa mampu, ambil lah yang original. Murah-murah pun tak apa.